Sony ZV-E10 Mark II. Agak janggal juga lah. But New Year's resolution, I want to vlog more. So today we're just gonna go for a shoot. So I brought my iPhone camera with me. Orang ni might be judging, but I don't care, bro. So you have chicken rice. Kalau aku pergi TRX memang aku selalu datang sini lah. Wajib lah datang. Sebab apa aku suka? Sebab dia bagi 2 telur, ayam dan rasa sayur. Everything is less than $20 dekat TRX tau. So yeah, ni makan jap. Hello, can I get one ice latte? I think you take away. I'm sorry, can you make that ice latte? Ice latte, yeah, sure. Just sekarang ni masih lagi tengah practice vlogging in public. Again, no one's gonna care or they even care. Bukannya dia nampak kau lagi selalu macam, oh, this is the guy yang hari tu pegang kamera vlogging. Putting myself in this kind of situation sakit, tapi macam nak kena buat lah kiranya. Sebab kata nak vlog macam ni rupanya perasaan dia, perasaan segan. Tapi 2026 bro, ulang lagi ayat sama 10 kali. So ada nampak juga orang macam nampak aku dengan kamera kan, macam oh ada vlogger sial. Tapi aku buat, kau tak buat kan? Kalau dah balik tadi, tapi ada a friend of mine that I from the Laika store. Ada orang pula hijau lah gitu ni. Ini sama macam tu kan? Tak. Umur dia tu kan? So hari ni kita dah cap. Apa kau buat hari kat sini Cak ini? Buat dip. Lepas tu buat push up. Tapi tak banyak sangat lah sebab penat. Hari ni lemau. Hari ni lemau. Pukul 1 kerja. Pukul 1 kerja lagi kerja. The strong guy. No one. Yan. Strong girl also. Strong man. Okay. Man. Good morning. Good morning. Oh. Bapak gelap sial. Wrong ND filter. Sebab ni bukan variable. Aku cuma ada satu stop je untuk ni. So sekarang ni aku tengah kayu kat Langit. Lama sial tak cycling sini. But it's good to be back lah. Really want to make this back into a routine. And then next week dah puasa. So sebab tu macam ramai sikit orang hari ni kat sini. So yeah.